Gana udara Mary, gana. Ada bau tak? Guys. Bagi list sikit. Dia sampai betul. Kau tengok pakai dia tu. Just 1, 2, 3. Hampa nak tahu tak? Travel ni berbawa maksud berhijrah. Kita nak berhijrah daripada A ke B. Macam itulah. Jadi bila kita travel ni, kita ada pengalaman baru, boleh cerita. No risk, no story. Kau apa benda tak? Story risk take macam gitulah. Okay? Untuk pengetahuan korang, kawan kita orang dah kahwin. Ni kenduri paling mahal sekali yang pernah I pergi kepada Fit. Lo kalau cakap enggak sayang tu, enggak tahu tak sih? Apa dia? Office. Jangan ganggu. Jangan ganggu, janji. How's your Thursday? Kita nak pergi makan-makan dulu kot. Masa awal. Maaf cakap masa awal. Tak ada apa-apa lagi. 6 pula. 5642. Tak ada apa-apa. Jom. Kita pergi makan dulu. Okay. Outfit for today. Just simple one. This is my bag. Hello, tak pandai lah. Ada biasa. Jom kita pergi charge. Orang kita tak tahu fit. Siapa cakap? Fit, kita orang dah besar. Janji. Tahu je. Check in belum. Ya weh, kita orang masuk kat sini weh. Kita orang jauh Ya weh. Harga RM37 tu. Maaf cakap gepuk 2 kali. So kita orang terpaksa duduk jauh. Wah, jauh sangat. Look at the view. Duduk mana weh? Kita orang tengah nak beli coffee and bean. By the way, seat kau sangat jauh. Weh, I tengah weh. Share. Terus lagi tidur lah. Nampak aku Aduh, kenapa tengah? Dia buat macam ni. Tengok dia lah betul. Dia tak betul. Aduh. Bila awak? Aku tahu boleh tanda sekarang. Dapat ke tak? Buat bersama mu pula tu. Lepas tu saya mak kata, Will, tahu tak? Tapi kan, pasal seat tau. Sebelum kita naik Grab tadi, kita pun dah tengok juga kenapa macam tinggal yang ni boleh tekan. Tempat 2 seat yang jauh sebelah. Itu je boleh tekan. Oh, maksudnya kita lah dua tu. Shit lah dia boleh. Shit lah. Betul ke? Ni tempat aku je tekan ni. Tengok sekali. Ambek kau. Surprise motherfucker. Nak double coklat lah. Regular. Kita orang nak pergi kenduri kawan kita orang, tapi yang mahal punya. Kat mana weh? Bila? Kat mana kenduri kita nak pergi? Weh, ni jauh weh. Dia papak mahal. Kenduri paling mahal kita orang. pernah kita orang pergi. Kita tak pernah pergi sini tau. Kita tak tahu sini kita punya kawan dengan dia. Dulu dekat Amir. Kita. Belon. Belon. Lagi kita nak belon shoot. Okay, bye. Kita jejak. Janji. Hello guys. So, kita berada di Coffee Bean. Sekarang ni adalah pukul 8.30. Tiket adalah pukul 9.55. Jadi ada sedikit masa. Masa ni guys, dia penting tau. Sebab dia akan bergerak laju. Ke hadapan. Korang cuba cakap bang. Ada kata-kata? Bang. Mak. Ini je orang Kelantan kita tak tangkap lagi. Sarawak guys, dia lari ke Sarawak. Apa lagi? Klinik. Klinik.
Nampaknya dia praktis. Okay, itu je lah weh. Nak makan ni weh, nak makan. Bye. 6 hours later. Kau nak tahu tak? Kau nak tahu tak? Tadi macam tadi kan, kita orang kan dekat coffee buffet bean. Coffee bean. Coffee bean. Itu tak apalah, duk cerita cantik elok lah. Salah tempat weh. Sekali tu staff tu datang, ada order online kan? Weh, RM40 burn. RM40 burn. Itu masih boleh swap tu coffee pick up tau. Tak pick up lagi ni. Dia kata kat situ tak ada online. Tu macam gitu je lah. Kita orang punya matcha strawberry, hot double chip coklat dengan Tak kecil kot. dengan apa? Roti Kaya telur. Kaya atas. Macam gitu je weh, gone. Oh, let it go. Welcome. Bye. Sampai dah. Itu sampai guys. Hujan. Beli sikit. Bisa tak ada, tak siapa dah. Tengok. Oh, yang ni. Boleh tak? Oh, nak. Boleh. Gana udah ada Mary, gana. Ada bau tak? Kita nak ambil bag. Edit video lah. Oh, boleh edit video. Boleh. Lelaki sebelah ni tak kacau. Perempuan ni macam nak tidur sini je. Apa nak tidur kan? Aku tak boleh tidur. Aku tak boleh tidur. Kenapa? Oh, takut macam ni. Oh, esok sudah. Tak boleh. Tapi tidur. Esok lah. Tak tengok kan? Babe, guys. Pakai lipstick sikit Apa nama dia? Tak apa, Dora terima seadanya. Warna Putri. Kita dah sampai guys. Tengok ni. Welcome to Miri. Mana tu? Tu, welcome to Miri ni. Hujan-hujan. This is the driver. Walaupun I nak bawa tapi dia nak bawa tak apa. Dia tak masuk kereta. Oh, dah apa jadi? Ya, betul. Kita pergi makan ke warung Putri lah sebab ada orang lapar. Ni. Dah saya juga. Ya, saya apa juga. Okay, so kita nak pergi makan dulu kat warung Putri. Suggest by Fitorik. Ramai orang lapar. Lapar. Lihat ni weh. Kalau tak nampak tu weh. Welcome to Vera Ghetto. Driver. Memang lama Bismillahirrahmanirrahim. Dah kot? Macam salon je. Macam kuota. Sama je vibe dia macam calon. Tak jadi dah lah pergi lagi. Kita nak makan makanan Sarawak guys. Okay. Suggest by orang yang memang duduk Sarawak. Memang daripada baby lahir memang duduk Sarawak. Saya memang valid lah benda ni. Apa lah? Bau. Bau. Yeah, makan. Cakap lah. Ini adalah mi golok. Malu pula Kita orang dekat ambil orang dekat Putri warung apa tu? Itulah. Warung Putri. Warung Putri. So kita orang order hot ice cream punya. Buttermilk. Atas kedai kan macam dekat dahi je. Buttermilk ayam. Buttermilk chicken. Yang ni mi golok. Dan air dia special lah. Lychee. Okay. So kita orang nak makan lah. Okay, ini makanan first kita orang dekat Miri. Baca doa. Let's go Iza. Bismillah. Ini hot item macam dia cakap tadi. Kawan kita orang suggest makan buttermilk ni. Tadi patutnya dia ada dua pilihan, satu nasi putih, satu nasi goreng. Nasi putih tu tak special kan. Yalah, macam pelik je. Tak pernah lagi orang makan ni dengan nasi goreng. Tapi ini macam biasa lah. Orang Sarawak mesti kena makan mi golok. Oh, love. Look at this. Jom kita makan. Jom. So, okay guys. So, kita dah sampai kita punya Anjang Hotel ni guys. Ajang. So, this is the room. Hello. Ni biasa je lah. Basic je lah Kita main ni untuk biasalah kerja-kerja. Hello. Adalah TV semangga tu dengan lampu lilak-lilak. Okey lah. And then
View dia tak apalah, tutup balik. Boleh lah tutup peti. So this is my place, this is Miza place. And then this is our bag. So yeah, kita orang nak rehat dulu. Lepas tu kita orang akan jumpa kawan kita orang. So let's go. Ada ni. Hello. Say hi to YouTube. Hi YouTube. Jangan lupa tekan button, bell button. Subscribe. And follow. Janji. 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 Sekejap je. Janji Janji. Hilang terus. Anyway, selepas otak tu terus hilang. Air saya ayam, tam. Korang makan ni ke tak? Lihat makan tak? Buntut? Boleh lah try. Boleh try. Mau duduk sini, TikTok. Ni yang nak try buntut ayam ni. Nak try. Apa? Sedap ke buntut ayam? Sedap. Try weh, try. Sedap nak try. Tak payah tak suka kita try. Dia split. Faham. Tengok peng ke? Sibuk pula. Zero kot je. Cola dah? Zero kot. Zero yang dah. No, zero yang saya dah. Orang biasa je lah. Yang biasa je dia. Faham. Weh, kalau teh ais? Teh ais. Peng. Teh besar. Sikit-sikit. Teh besar sikit. Jangan Ina dia. Bersatu nak ni. apa? Holik bank. Sikit. Sikit. Cuba sebab bau. Apa dah? Cuba sebab bau. Okey lah. Dia memang kat sini. Cuba sebab bau. Dalam satu ayat. Oh. Bunyi Kelantan ke bau? Ya, sebab kita pada timur. So dia macam dekat-dekat. Cepatlah. Dekat-dekat lah. Dalam satu ayat weh. Itu sebab apa? Cuba bau kawasan ni. Cuba bau. Macam bau. Bau. Boleh lah. Bau. Dah boleh dah semua. Itu tak ada. Dah praktis. Sampai ajar. Oh, kita ajar tak mission. Dia ajar tu ketujuh-ketujuh dah kena mission. Bau. Wow, teh besar. Love. Ni kolok udang. Ni Daging. kolok daging. Nasi goreng kampung. Setengah. Dah habis dah. Extra pedas. Pedas. Telur mata. Telur mata weh, telur mata. Mantap. The next day. Good morning, day 2. Liza, day 2. Oh. Tak cakap tiba-tiba je. Good morning, day 2. Semula. Good morning. Betul. Good morning, day 2. So, day 2 ni kita nak breakfast dulu. Apa? Ni? Popok ni. Yang dia beli. Aku dah. Avocado. Yang dia beli dekat dalam flight. Kecing. RM14 weh. Mahal weh. Satu. Ya, satu. Mahal weh. Jadi, jilat Dia macam cicah macam tu weh. Cicah. Ni cicah. Cicah. Masuk lah sikit. Ujung-ujung. Jauh tadi nampak dah. Ujung video. Tengok ni dia suruh duduk kat mana? Dia duduk atas ni. Dah duduk ujung dah. Dia suruh pergi ke sana lagi. Dia macam, dia tak adalah sedap sangat-sangat. Tapi dia macam lain lah kalau cicah lah. Jadi kita nak pergi makan kopi tiam. Makan ada. Oh, tengok ni. Look at this. Ni nama dia guacamole. Apa kita orang nak pergi makan, kita orang macam nak pergi shopping-shopping sikit. Shopping lah. Nak tengok lah mall dekat Miri ni. Tapi nama dia Permaisuri. Permaisuri Mall. Barang tadi nampak dah, tak singgah ha. Ni nak singgah kan. Baru lepas tu kita orang nak pergi rehearsal. Pergi rehearsal jadi bridesmaid. First time tak biasa. Sumpah tak biasa. Dia dah second.
Kan? Second time. Leka. Jadi bridesmaid je lah. Nak jadi bride sampai lagi. Sedap kan? Kan? Sedap kan? Ha? Benar nak yakin ke tu? Sedap. Kan? Kan kau yakin kan? Sedap je. Dia layan lah, layan. Kalau makan atas flight ni memang layan lah. Malam dia beli ni makan flight. Dia seorang je, dia duduk tengah. Dia seorang je beli. Nak offer. Kau sebelah perempuan tu tak tidur je nak offer macam aduh, orang kena reject kan. Malas aku. Akalah ngak. Apa lah weh? Reject tu lagi menyakitkan. Macam ni, reject lagi menyakitkan. Bukan dus. Pergi dekat. Turung. Jumpa dekat Kopitiam. Kita nak makan kat situ. Mami Kopitiam by Mami Sambai. Let's go. Tu doang ni. Oh, satu tau. Salted egg bun. This is somai. Yeah. Pezo dekat Maisuri Mall. Maisuri Mall weh. Kita first time weh makan ni. Sigit. Dah. Sekejap tu ni. Pizza. Let's go. Ni macam pizza tapi satu slice macam ni. Sebab kita makan sikit je, daya. Tada. Ni kena makan terus ke bawa sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Ni lah. Harga dia RM10, 40 sen. Satu set. Cing. Sedap punya ayam madu. Sedap ya ayam madu? Ini sedap betul tu. Oh. Sedap lah. Sedap lah. Sedap ya ayam madu? Minum lok. Cicing. Dah weh. Sedap ya tu? Kau boleh makan ke? Ni ke? Pezo. Mau ke? Cik Ma. Benar ke? Diet. Sekejap. Ini biasa je, ini sedap. Rasa ayam madu. Baik. Mogek. Mogek. Cakap lagi pasal permaisuri ni. Semua ni. Cakap lah. Kita makan. Ha? Kita orang kan jalan-jalan kat permaisuri ni kan. Permaisuri Mall kat Miri. Besar ke? Besar lah juga. Tapi taklah besar sangat macam tu. Dia banyak baju Cina sebab sekarang ni nak Chinese New Year kan. Baju Cina tu seksi weh. Kalau beli tu janji tak tunjuk ke Umi. Gerau-gerau. Right. Sebab kan tak ada jeruk kan. Ya. Okay, scene kedua dah weh. Nak lagi? Tak ada benda nak? Ya nak. Weh. Dah. Tak. Malam ni kita makan. Malam ni kita berinai weh. Dan just dipilih. Bukan kita orang kahwin. Tapi maaf cakap, kawan kita orang kahwin. Kenapa? Nak tunjuk betapa singlenya aku. Tak tengoklah. Malam ni dah tak ada kosong macam ni. Oh, before after lah. Before after. Yang penting tudung shawl, mampus aku. Esok lah. Apa? Cakap lah pasal semua ni. Cakap lah. Apa best tak? Best ke macam mana ke? Macamnya. Kena interview. Apa kau rasa berkaitan dengan mall ini? Perasaan awak apa? Tak tahu.
Oh, patutlah suruh orang cakap. Dia rasa yang senang-senang je. Yang susah. Dia sudah yang ni weh. Script actor Dia okey lah. Dia cakap lah weh macam mana rasa. Hello, yang talak tu siapa yang senang? Ha? Talak betul. Cakap lah pasal semua ni. Nak cakap apa? Oh, malah je. Hormon ni okey, tak besar sangat. So, korang yang tak suka jalan banyak tu boleh datang mall ni. Ha. Apa lagi ah? Apa lagi oh? Apa lagi oh? Okey lah. So far, dia suka dia punya mi kolok dengan ayam madu. Pizza madu, nampak tak? Okey, sebenarnya Liz suka madu. Bukan madu tu bukan madu tu, janji. Okey, bisa tak? Liz dah cakap Dia cakap orang dia senang je. Mau. Cepatlah ni. Tak tahu nak cakap apa. Cakap apa yang you suka kat sini? So far. Dah 2 hari dah duduk. Tidur. Tidur. Dia suka tidur. Dia suka buat mana suka tidur. Oh, dia tidur apa? Siapa je tak suka tidur kan? Nak ni? Mau lah? Nak? Ni pertama. Lagi ke weh? Sedap. Kita ada makanan lagi sebenarnya dekat hotel. Kita ada banyak makanan Miza. 2 je. Itu yang honey conflict tu. Conflict? Confirm? Betul lah konflik. Conflict. Bukan conflict. Conflict. And then Maggi tak makan lagi. Tapi sedap pizza dia. Dah murah je, harga dia RM10. Okay, memang betul dia malam makan weh. Dia nak lagi weh. Tolong tak screen bagi dia duit. Weh, tolong subscribe Weh, lupa cakap. Tolong like, subscribe dan follow me. Follow me. Nanti dia letak Miza punya TikTok and IG. Boleh? Cakap, follow me. Follow me. Cik-cik. Korang yang orang Sarawak tu kan? Kat mana Padi ni? Ini kat mana Padi ni? Bagi tahu saya Padi ni. Ada apa sikit. Jom kita mesti mencari Padi ni. Let's go. Sebenarnya hari ni kita orang ada rehearsal. Janjinya pukul 3. Sekarang dah pukul 2 lebih. 2.17. So mungkin sempat kot. Let's go. Okay, let's go. Bye. Bye. Oh, stres tau. Janji. Kita Kata hari ni kami orang mau pergi rehearsal tu. Rehearsal jadi bridesmaid tau. Brapik. Jalannya tu pusing-pusingnya. Pusing lagi. Gong. Bang. Kenapa kena ada bau di setiap ni? Tengoklah YouTube Alia. Ya Allah, dia bagi kita agent. Cakap hi. Welcome back to my channel. Kami kawan dari Miri. Hello. Dia promote diri dong. Zoom lah sikit. Okay, dari China. Kami ada kawan international. Dari Brunei. Udah. Hi. Ready dah. Papa ada Genie. Esok. I'm ready. I'm ready. Yeah. Dia biasa lah tu sendiri. Kena bully. Kau punya pagi yang kau menjar dia. Doni pasal pada pergi aku punya kau. Tolong. Dia betul. Kau tengok pakai dia tu. Cuba kau daripada kau bising-bising di siang, kau on the way bang. Cuba kau berjalan ya. Habis oi. Kau baru tak ada dekat store, cepat oi. Oi, cepat. Bukan don belakang dah ready dah. Bukan don ya. Si daripada kau banyak cakap di siang, bagus kau drive terus datang situ. Lambat. Oh, pilih design. Nak yang mana? Pilih. Itu
je? Bulan dari persiapan. Tiba hari ini. Jangan sampai aku minta pertolongan. Masih memilih weh. Susah lah, susah. Susah kan? Macam kata susah. Ini ke? Aku suka dalam gila ada. Puluk je ada macam bunyi. Bunyi je kita dulu. Pusing sikit. Ya, influencer. Siapa tu sakit Ada subtitle lah bukan sidang. Mizah. Siapa tu yang kena dok ya. Membuat-buat yang Malam berinai. Mau. Cantik. Love. Cantik. Makan apa? Ampang, tapi dia orang panggil empang. Ampang. This is 7/10. Ni macam ikan. Dia ikan ni? Boleh Oh, dia makan. Siap ni. Dia pun sedap eh. Nama dia apa? Apa kak namanya kak? Sebana. Serbena. Love. This is good. It's good. It's good. Yeah. Nak beli ke? Sini ada jual kau? Mesti ada tamu. Yeah. Kamu mengibah. you know tamu. Plum kau. Yang tamu. Sedap eh. Tamu. Tamu tu bahasa tani. Makai. Satu seni. Bahasa tani. Baru tahu. Box. Dia minta tolong ya. Apa yang sedap? Apa yang sedap? Serbena apa tu? Serbena nama dia. Serbena. Jangan kau sebut tu Sarabana namanya. Serbena. The next day. Misa sini Misa. Hari ni kita akan jadi bridesmaid. Hai. Boleh tak weh rongkok? Mana dia orang ni weh? Tahu. Kita akan jadi bridesmaid kepada Cik Kamaru dan Cik Fitri yang bakalnya tiada lagi cik lagi. Dan sekarang kita orang selesai kat mana ni? Kita orang nak pergi mana sebenarnya? Situ lah. Itu macam dewan je. Jangan mencari. Hai Yin. Morning. Hello. Check out the outfit, kak. Tudung. Ada apa nak cakap? Kata-kata? Menikahlah. Menikah anda. Sehingga jana. Tuh. Untuk IG. Silakan Fitri. Okay Fitri, you can leave the flower on. Kepada saudara Kamal dan Fitri, tahniah sama pengantin baru dan semoga berbahagialah, jangan berkelahi-kelahi. Semoga dapat serumah lah selepas ini. Okey, insyaAllah itu sahaja. Bye-bye. Dan Kata-kata pada hari ini, okay. Selamat pengantin baru buat Kamal dengan Fitri. Semoga berbahagia sampai ke jannah. Selamat bercinta hingga ke syurga. Lepas tu, kamu gada-gada ya sayang, janji. Okay, semoga bercinta. Kalau bercinta jangan lupa kami orang. Okay. Ingat, setiap kali meeting harus popular. Janji. Thank you. Bye. Nangan-nangan ni tu, malu lah aku. Mana-mana. Selamat pengantin baru. Semoga kekal hingga ke jannah. Orang tua kena jaga fit bagus-bagus. Jangan bola-bola. Pastikan hargai fit. Fit pun sama. Kalau kamu bola-bola, padahkan orang. Kelak kamu datang. Marah terusnya. Kayak jangan gaduh-gaduh. Manja-manja lah selalu.
Macam dalam kereta ya nak. Sayang Mek, sayang Mek. Lelah. Mau Mek drive. Macam ya. Memang yang macam ya sentiasa. Lepas ya, thank you untuk semuanya. Thank you sebab ajak kamu orang jadi a part of kamu punya a big day. Thank you so much. And doakan kamu orang giliran seterusnya. InsyaAllah. Amin. And bahagialah hingga ke jannah. Nani sentiasa support orang. Love. Dah ke? Dah on. Kamera 1, kamera 2 dah on Dah Kepada Fit, isteri kepada Kamarul. Tahniah dan selamat pengantin baru. Semoga urusan korang nak satu rumah tu dipermudahkan. Lagi Fit jangan lupa kita orang tau. Kita orang selalu ada dekat Shah Alam. Okey, itu saja. Terima kasih. Tahniah. Kepada Fit and Puan Fit lah kan? Puan Fit dan Encik Kamarul, tahniah selamat pengantin baru. Semoga bahagia ke anak cucu, semoga bercinta sampai ke jannah. Finally you are married, Fit. Fit, you lawa gila Fit, gorgeous teruk. You punya tema English style, I love it. So I hope you happy selalu. Apa-apa jumpa kita orang main badminton selalu, okay? Janji bahagia selalu. Janji update, janji semoga dapat anak ramai-ramai. Okay? Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehadapan Fit dan Kamal, alhamdulillah dah sah jadi suami isteri. So tahniah diucapkan. Jangan kelahi-kelahi, tolong Fit mengalah. Kamal pun aku sih kenal kau gila, tapi aku tahu dari cerita Fit kau orang yang baik. So jaga Fit bagus-bagus, Fit pun jaga Kamal bagus-bagus. InsyaAllah kita orang akan dipermudahkan segala urusan lepas berkahwin. Okay guys. Bye. Kata-kata hari ini nasi kuning dimakan Syira. Hai Fit, hai Kamal, selamat pengantin baru. Ibadah yang panjang adalah perkahwinan. Yang setiap dalam perkahwinannya berjuta emosi yang terlibat. Tapi segala emosi yang boleh kalah dengan satu kata maaf dan satu rasa sabar. Jadi apapun yang kami mahu adalah Kamal banyakkan bersabar, Fit banyakkan bermaafan. Okay? Apa-apapun Fit banyakkan minta maaf, Kamal banyakkan bersabar. So perempuan tu dia memang walaupun lelaki dia mesti belajar sabar, okey? Amalkan jadi satu amalan dalam rumah tangga adalah solat berjemaah, jangan miss. Ia ajak waktu solat, ia ajak nak boleh menetralkan semua kita. Termasuklah rasa kita dan rasa Kamal, okey? Ia ajak kami mengharapkan yang terbaik dan jauh lebih baik daripada apa di dalam muka bumi tu untuk tahun 2, okey? Selamat pengantin baru. Saya ucapkan tahniah kepada pasangan baru kita lah, Nurul Fitri dengan Kamarul Zangan. Saya doakan semoga hubungan korang berkekalan di jannah dan mendapatkan keturunan yang baik-baik. Amin. Great, Kamarul dengan Fit. Okay. Harap ke nyak me. Kini pada garap ke sampai ke jannah. Bunyi korang. Ya, okay. Tahniah kepada mempelai kita Kamarul dengan Fitri, semoga berkekalan abadi dengan semoga dikurniakan zuriat yang solehah. Tahniah Kamal and Fit, moga dipermudahkan segala urusan, moga berkekalan sampai tua. Sabar je kalau ada dugaan ke masalah menimpa. Hidup tu keras tapi ingat ada yang lagi keras lagi. Itu je peruntuk dia. Itu je. Makan. Perbincangan. Tak larat weh jadi perempuan, sumpah tak larat. Weh, serius lah? Cuba ke depan sikit nak tudung tu. Tadi macam tak nampak rambut tu. Nampak rambut? Welcome back to my channel. Jangan lupa Doni. Jangan lupa follow, like and share, subscribe, okay? Fatin Alia. Doni. Influencer.
Follow dia, follow dia. Dia pun ada YouTube ni. Dia pun ada YouTube. 800 subscriber. Diva Miri, you guys. Dia dari orang Sarawak. Siapa nak boleh link in dia. Sibuk lah. Link terus. Nak turun bawah. Okay kan? Okay, on. Ni pakai makeup. Fit, sini. Sila. Fit, Tania Fit. Si cantik. Tak kami dah halal. Puan Fitri. Puan Fitri. Puan. Puan. Oh, dah halal. Dah boleh peluk. Kita nak pergi mana ni? Kita tak Tu dekat ni. follow. Jom. Bawa kereta. Ni bawa kereta kan? Ha. Ni bawa kereta kan? Weh, I bawa kereta weh. Kita follow Okay. Berminyak dah weh. Ni kalau letak telur, telur rebus ke telur ni semua on weh. Tudung ni by Miza, designer. She is my designer, you know. Ke designer? Betul. Fashion. Lu panggil datang apa pula? You know dia. Look at her. Leave sebab kita punya kaki is killing right now. Love. Killing it girl. It's killing it girl. Tak boleh tidur. So I need my 8 hours sleep. Hari ni kita nak pergi photoshoot. Bridesmaid kan? Bridesmaid. Fit. Person. See the crowd. Say hi. Hai. Comment. Hah? Comment. Follow me. Jangan lupa subscribe channelnya. Terima kasih. Semuanya busy. Utama saya yakin saya tak jadi kecil lagi. Saya sokong. Hi, welcome back to my channel. Okay, this is the influencer at this back camera. Okay, welcome to Miri Sarawak. Yeah, woo! Video super weh. Dia Doni, nama dia Doni. Orang panggil dia Dani kan? Jadi bapa panggil aku Dani. Dan. Mana-mana kau lah. Macam tu lah. Agresif. Mana cajinya? Kita. Ini Marina. Okay. Sabar. Dah 2 hari lah tu saya dapat caji. Oh gitu. Cepat sebelum Cedric berak. Cepat sikit. Thank you, Do. Fit. Saya tengok sini. Hello. Jangan lupa like, subscribe and tekan bell notification. Follow Fatih Alia. Where's the pasangan? Mana pasangan? Nampak lagi nak belajar. Sebab baru hari pertama menjadi suami. Yeah, baru belajar. Nak ambil video sekali. Kejap lah nak ambil video ni. Tania. It's a rap ke bye ni? Bye lah. Bye. Oh, Cedric yang sebelah kau ni. Cepat lah Don. Okay, Kamal and Fitri. Macam ni aja. Okay. Jap. Ai gegar. Jangan nebus lagi. Fitri. It's a wrap! Bye! Okay, bye-bye. Janji. Pukul 8 Sebab KPI kita dah tak bagus lah kat sini. Bye. Bye. Weh, dah habis photoshoot dia dah habis. Photoshoot. Bye. Nak balik dah weh, ngantuk dah ni. Jom kita balik, okey? Hidung berat tak betul daripada pagi tadi sampai sekarang berapa ni? Sekarang pukul 3 weh. Pukul tidur.
Putus tidur. Pukul 3 kita nak cakap apa lah jom kita mandi. Makan. Cik, dia makan apa? Lapar lagi ke? Dah makan dah. Dia sebab masa memori. So kita akan balik mandi, rehat. So malam ni kita akan keluar lagi. Makan. Ikut tadi. Ikut. Okay, dah buat cakap. Tidur. Kami nak tidur. Saya tak tahu. Oh, yang dia tahu, dia tak tahu. Okay, tak apa, bagus. Cuma kepak kami hari ni, hari tu kepak hari tu. Kepak. Jadi Alhamdulillah majlis pun dah selesai. So kita nak meneroka Miri. Apa ada kat Miri dalam satu hari? Macam-macam ada weh. Dia tak sangka kat Miri ni ada Dubai. Hampa nak tahu tak? Ada Dubai, ada ilmu yang baru kita orang belajar. Macam-macam lagi. Kalau hampa nak tahu, stay tuned for part 2. Penat weh. Edit weh. Jumpa nanti. Okay, bye.